Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Arif Najmi bin Syarin dan hari ini saya akan memperkenalkan tugasan ketiga saya iaitu tugasan infografik yang berasaskan model Azure yang telah saya aplikasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3. Saya memilih tajuk Serang Sampai Menang kerana ianya melibatkan kemahiran asas dalam permainan bola sepak iaitu menghantar dan menerima bola yang bukan sahaja penting dari segi psikomotor tetapi juga dari aspek kerjasama, strategi dan fokus murid. Model yang saya gunakan adalah model Azure. Sepanjang merancang sesi PDP ini, saya menggunakan model Azure yang menekankan penggunaan teknologi dan media dalam pengajaran yang berasaskan murid. Azure ialah singkatan kepada 6 langkah utama iaitu Analyze Learners, iaitu analisis pelajar, State Objectives, iaitu nyatakan objektif, Select Media and Materials, iaitu pilih media dan bahan, Utilize Media and Materials, iaitu guna media dan bahan, Require Learner Participation, iaitu penglibatan pelajar, Evaluate and Revise, iaitu nilai dan semak semula. Model ini sesuai untuk memastikan PDP berjalan secara sistematik, terancang dan sesuai dengan tahap murid. Yang pertama sekali adalah menganalisis pelajar. Kelas yang saya ajar ialah 3 intan terdiri daripada 24 orang murid yang tinggal di kawasan bandar. Hasil analisis menunjukkan bahawa seramai 11 murid mempunyai gaya pembelajaran visual dan 9 murid adalah kinestetik dan terakhir sekali adalah 4 murid pembelajaran auditory. Selain itu, murid juga sudah mempunyai pengetahuan asas tentang sukan bola sepak. Jadi saya dapat membina pembelajaran daripada pengetahuan sedia ada ini. Persekitaran PDP juga diambil kira, iaitu saya memilih padang yang selamat dan sesuai serta menyusun bahan-bahan secara sistematik bagi memastikan kelancaran aktiviti. Yang seterusnya adalah menyatakan tujuan. Uh, Objektif pengajaran dibahagikan kepada 3 domain iaitu psikomotor. Murid dapat menghantar dan menerima bola sekurang-kurangnya 2 daripada 3 kali menggunakan teknik yang betul dalam situasi permainan. Yang kedua adalah kognitif, iaitu murid dapat membezakan daya hantaran berdasarkan jarak dan situasi permainan. Terakhir sekali adalah efektif, murid dapat bekerjasama dalam kumpulan terutama dalam aktiviti hantaran berpasangan. Objektif ini dirancang agar murid bukan sahaja menguasai kemahiran teknikal tetapi juga nilai-nilai sosial seperti kolaborasi dan komunikasi. Seterusnya adalah memilih kaedah dan bahan. Um, Kaedah pengajaran yang saya pilih ialah kaedah berpusatkan murid dan bahan, di mana murid menjadi individu aktif dalam PDP. Media utama yang digunakan adalah video demonstrasi, iaitu video menghantar dan menerima bola yang dihantar melalui pautan sebelum sesi PDP. Bahan fizikal yang saya gunakan adalah bola sepak, kod, wisil, jam randik, penanda serta lembaran kerja. Saya pastikan semua bahan mudah diakses dan selamat digunakan serta sesuai dengan gaya pembelajaran majoriti murid yang cenderung kepada visual dan kinestetik. Seterusnya adalah memanfaatkan media dan bahan. Untuk memanfaatkan bahan dengan berkesan, saya beri pautan video demonstrasi lebih awal kepada murid supaya mereka menontonnya di rumah. Ini membina asas teori dan visualisasi awal. Di padang pula, semua bahan disusun dengan teratur supaya murid tahu tempat dan giliran mereka. Visual yang jelas dan audio yang terang dalam video memudahkan murid memahami teknik sebelum mencuba secara praktikal. Pendekatan ini menjimatkan masa dan memastikan murid lebih bersedia semasa sesi sebenar. Yang seterusnya adalah melibatkan pelajar. Penglibatan murid adalah elemen paling penting dalam sesi ini. Langkah-langkah yang saya laksanakan ialah uh, memulakan sesi dengan induksi dan soal jawab berkaitan video. Kemudian aktiviti pemanasan badan dilakukan. Seterusnya murid dibahagikan kepada pasangan untuk latihan hantaran dan menerima bola dengan jarak yang ditentukan oleh guru. Seterusnya memantau, membimbing dan memberi maklum balas secara langsung. Dan aktiviti ini menggalakkan murid untuk bekerjasama, berkomunikasi dan membetulkan kesilapan
melalui pengalaman sendiri. Seterusnya adalah menilai dan menyemak semula. Penilaian dijalankan dalam dua bentuk, iaitu penilaian formal, iaitu lembaran kerja disediakan untuk menilai kefahaman teori dan pengaplikasian kemahiran. Saya turut gunakan platform Kahoot seperti kaedah kuis interaktif. Yang seterusnya adalah penilaian tidak formal melalui pemerhatian, soal jawab dan refleksi lisan murid selepas aktiviti. Saya dapat melihat peningkatan kemahiran murid secara progresif dan juga mengenal pasti kelemahan untuk diperbaiki dalam sesi akan datang. Sesi PDP diakhiri dengan aktiviti menyejukkan badan, pemberian lembaran kerja serta refleksi. Murid diberi peluang untuk berkongsi pendapat mereka tentang aktiviti. Kebanyakannya seronok dan ingin terus belajar melalui kaedah seperti ini. Refleksi peribadi saya sebagai guru, ia amatlah penting pemilihan media dan bahan yang tepat serta bagaimana penggunaan model Azure yang benar-benar membantu dan merancang pengajaran yang berstruktur dan menarik. Saya juga menyadari bahawa murid lebih aktif dan bermotivasi apabila mereka tahu apa yang mereka akan belajar. Kesimpulannya, model Azure bukan sahaja sesuai untuk mata pelajaran akademik, malah sangat berkesan dalam subjek amali seperti pendidikan jasmani. Saya berharap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua dan boleh dijadikan panduan dalam PDP masing-masing. Sekian, terima kasih atas kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.